Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Kini tu tengah hari dekat Saudi. So selamat tengah hari lah. Hari tu nak tunjukkan kita orang macam ni rupa ribut pasir dekat Saudi tu. Okey, sekejap. Untuk pemandangan dari atas, si nampak apa dah sebelah ni? Kelab yang turun ke bawah. Nampak tau nak? Nya keda jerebu lah. Terhad pemandangan kita masa tu. Tok Syamal, kami orang panggilnya Syamal lah. Ribut pasir. Ribut pasir tok kotor lah semua dekat luar lah. Habis berpasir. Nampak tau nak? Selepar dekat luar kan? Tok kami zoom lah. Kotor semua ya tengah. Nah, penuh dengan pasir dah atas selepar. Sungguh pun diam dekat Saudi tu bukannya pemandangan yang biasa kami orang tangga lah sebenarnya. Yang jarang-jarang juga berlaku dalam setahun adalah dalam 2-3 kali macam ni aja jumpa keadaan tu. Ada masa yang teruk, memang teruk benar. Kami pernah sekali dulu masa hantar Akmal pergi sekolah, masanya sekolah dekat dalam Udaliah tu, masa yang nang kuning lalu si nampak kapal. Nang main agak-agak je lah pergi ni yang hantarnya sebab Akmal biasanya ayah bersikal, tapi hari disebabkan ayah Syamal kuat jadi terpaksa lah kami hantarnya masa saya. Tenaga sotong dulu, apa berlaku dengan sotong tu. Masih lagi berais besar-besar nak sotong situ. Atau kita nyumbatnya. Untuk beras pulut dah direndam tadi 2 jam juga lah, 2 jam lebih merendamnya. Okey, dah bias tu dulu. Sotong tu dah dibersih lah, dah dibersih sebelum kami nyimpannya dalam taiser ya. Okey, perlu si dibuang kulitnya? Si perlu. Sangat tak? Kita tus dulu. Okey, benda pertama yang kena ada untuk pencokil gigi. Untuklah guna pencokil gigi. Okey, kita klipkannya kelak. So, yang tu kita ambil, senang je, sumbat je lah masuk dalam tu. Jangan sumbat penuh, sumbat dan separuh aja. Sebab nasi tu kelak beras tu nya akan kembang. Pula macam ni. Takutnya kembang dah nak. So lepasnya kita klipkan lah. Separuh pada tu. Tambah lagi lah. Senang je nak. Very easy. Pasal je lah gunanya. Tahu dah. Dia kena letak kepala dia ke? Nak jual. Kan. Kami pun husband tu udah beri signal palak padanya. Kami kan kepala kami. Rupanya nak ada palak sotong. Palak sotong tak kena sumbat situ. Okey bang. Bes nak kami dua tu nak mula video. Yalah rupa gaya orang mula video tu. Orang mula video, kita nak mula video juga tangga. Lupa tu. Macam ni kita nak nyumbat dah tu tadi. Okey, patah dah. Klip. Kita klip. Mati kena matanya buta lagi pas potong tu kelak. Macam ni nak klip tu bang. 2000 years later. Patah pula. Okey, kita coba lagi. Okey, bersabar ya penonton sekalian alam. Kita klip. Senang susah. Kita klip yang panjang ke tu. Siap dah. Okey, jadilahnya. So, seterusnya macam ni lah. Hello, I'm here. Abang kan yang buat tu? Abang yang buat ni lah. Ya kah? Hello, I'm here. Okey. Cukup sih bawang tu. Kau sih cukup.
Betul lah. Cukup nak? Kalau dapat. Tak hal lah. So, tengah ikut ya kah? Okay, ya Allah. So, taklah dipakai. Simple je bahan kemula kuahnya. Bawang merah dengan halia dengan halba. Ni halba kita. Sekejap. Tok lah rupa halba. Tok. Ni tunjuk ni tak ah. Ya rupanya halba. Pakai orang mula nasi dagang. Benda yang samalah halba tu. Kecil-kecil tu. Hanya ada bau. Baunya harum-harum manis baunya. Okey, macam biasa. Benda tu saya dah perlu nak ditumbuk apa indah. Just iris semua, iris saja. Semua iris. Okey? Ya aja. Tok bawang merah dengan halia yang kami dah iris. Saya dah pakai bawang putih. Tadi kami pakai 2 igi bawang merah nak. So kami potong separuh. So 1.5. Makin ni aja. Banyak aja. Asyik makin banyak. So tak nak dekat situ. Tok air kami didihkan air dulu. Okey, tok udah mendidih. Udah mendidih tak nak. So kita masukkanlah bismillahirrahmanirrahim. Masukkan sebenarnya beras pulut tu kita kena gaul dengan garam dulu. Lepas tu kita masukkan ni masukkan dalam perut sotong tu. Tunggunya masak agak-agak lah dalam 15 minit ke 20 minit agak-agak lah. Pandai-pandai kita nangganya. Sekejap. Lupa. Masya Allah. Macam ni boleh lupa. Tok bawang dengan halia. Kami lupa tik. Okey, rebusnya sekaligus. Tok sehat tok makanan tok. Soalnya rebus saja. Okey. So, kita campur kau-kau lah dalamnya. Sibuk ni gila lah. Sibuk ganas-ganas gila. Takut terkeluar lagi beras dalam perut sotong gila. Macam tu jalannya. Kita tutup biarnya mendidih. Biarlah dalam 15 minit ke 20 minit ke. Agak-agak. Kita boleh tangga-tangga lah kelak. So macam tu lah rupa naik atik. Kuahnya pun jadi kemerah-merahan nak. Macam tu lah rupanya. Badannya dah naik dah gemuk dah badannya. Sebab beras dalamnya udah kembang. So tok kira macam dah masak kan tok. So next kita masukkan benda tok tadilah. Benda macam makanan halba. Masukkan halba. Siapa banyak gila lah. Macam aja. Balik dari Malaysia ya kan. Kami ngembak kara tu. Ngembak susu kara tu. Susu apa namanya? Santan kara. Bunyi Alia bunyi. Alianya madah santan susu lah. Tuak. Sayang, kita korah-korah lah sekejap. Kita kacau-kacau lo. Sayangnya pun krim-krimnya masih lagi melekat-melekat dalamnya. So, alright. Okay. Kami balik dari Malaysia. Kami memang ngembak benda-benda macam ni lah. So awal-awal tahun tu masih banyak lah stok. Kelak dah masuk tengah tahun kelak saya dah gila. Diam-diam je lah memang saya. Pakai apa aja yang ada dekat Saudi tu. So kelak tu lah. Pasal kita angkat lah garam, aji, simpan garam, atuk garam, simpan garam. Pandai-pandai merasa lah. Tok aji, simpan aji. And then gula. Tok memang wajib ada gula. Sebab rasa kuah tu sebenarnya manis-manis. Manis-manis, ada masin manis, bercampur lah. Sikit lupa. Ya Allah, asam Jawa. Kena ada asam Jawa, bang. Asam Jawa nak bang?
Asalnya ada asam Jawa lah. Aduh, macam ni boleh lupa. Okey lah. Off dulu. Sorry, bukan asam Jawa. Asam keping. Tu. Tu semua dari Malaysia juga lah. Tu. Asam keping kah dalam, sebab kami tu banyak nak. Kah dalam 3 gig macam ni. Okey lah, ya Rabbi. Macam ni boleh lupa tengok. Nasib mujur ingat. Okey, resipi tu, tu memang kita sedia maklum lah, tu bukan resipi orang Sarawak resipi tu resipi sebelah pantai timur. Tu mak mentua kami lah ngajar tu. Mak mentua kami ngajar mula tu. Macam-macam lah mak mentua kami ngajar apa nak naik masakan dari sebelah pantai timur nun. Okey, kita nak nanggam macam ni rupa dalamnya. Mesti ada apa namanya? Pisuk dengan garpu. Tangga. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, tangga. Macam mana rupanya tangga? Dia benda kayu buan nanti dia cucuk. Telah muang tok kita tunjuk dalam video aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masak, saya pun muji masak saya. Macam ni lah. Kita buat review dengan diri kita sendiri. Rasa masin, masam. Jangan masam gila. Dengan manis ya. Nya mesti bercampur-campur. Itu sikit. Ya. Tengok demam. Sekejap. Kat luar tengok. Ya Rabbi, dekat luar ni masih lagi Syamal. Kuat berangin kat luar kan? Dia dah makan tak? Boleh lah. Buka mulut. Di kapur buat macam tu lah. Ya. Okey dah.